puas hati dengan apa yang you buat kat I selama ni? Yang mana yang curang ke, yang played with my feelings? Hi guys, so untuk episod Confess kali ni kita nak tanya diorang kat sini semua apa pesanan untuk ex diorang. Mesti kontroversi. Jom. To my ex, I harap you puas hati dengan apa yang you buat kat I selama ni. Yang mana yang curang ke, yang played with my feelings. I hope you guys semua puas hati, rasa senang lah buat perempuan macam ni kan. So, just a few words. Kau memang okay. Period. Ya, yeah, period. Cakap sama air raya lah kot Jaga diri kan. Semoga jangan jumpa lagi lah. Tu je. Amin. Alamak. Kalau boleh memang tak nak jumpa. Tu je. Jangan curang lagi lah rasanya. Okay, tu je. Bukan lelaki. Betul. I don't have an ex. Anything you want to say to your future boyfriend ke kalau ada? I do have a boyfriend. You want to say anything to him? I think he is a great person and I feel calm with him. So, yeah. Semoga berbahagia dengan pasangan yang baru lah. Semoga jangan buat lagi apa yang yang pernah lalui selama ni dengan saya lah.